Hello, hai, Cik Ni di masa depan. Okay, hari ni aku dengan Mimi kami nak ke Penang dan kami naik ETS dari KL Sentral ke Butterworth. So malas nak drive, kami pun naik ETS. Dan kali ni kami naik business class. Dia punya harga dia dalam untuk 2 orang, tiket pergi sahaja, campur insurans RM1.75 kalau tak silap aku. Total harga dia dalam 333 macam tu lah harga dia. Aku first time naik yang business class ni. Mimi pun sama first time. Tapi Mimi special sebab Mimi naik ETS pun adalah yang pertama kali dia naik ETS. Aku dah banyak kali lah naik. So yeah. So yang specialnya kalau business class ni, dia ada lounge. Situ lounge dia. Nama dia Ruby Lounge. Kalau macam mana nak pergi, naik daripada platform biasa tu, naik escalator and then terus ke kiri. So jalan and then sini dia. Tu lounge dia. Dia punya entrance dia tidaklah semegah mana, tapi okey lah. Dalam dia best. Dalam dia okey lah, bertahan lah. Ada free coffee, tempat duduk yang selesa, ada tandas. Okey, nanti jom aku tunjuk. Baru nak tunjuk dia punya surrounding dalam dia. Ada coffee machine. Lepas ada tandas situ. Aku baru nak guna tandas tu, nak berak je. Tak apalah. Sebab dah panggil masuk dah. Let's go. Coach A. Mimi pun dia buat konten juga. So ni first time I naik business class. Mimi first time naik ETS dan business class. So untunglah dia nak naik ETS terus selesa. Best lah. Tak selesa tu dia. Tu yang business, yang apa, ekonomi, yang kelas biasa macam tak berapa nak selesa. Kalau nak bandingkan yang ni, tak berapa nak selesa sangat lah. Dia macam naik bus express yang 2 seat tu kan, tapi better sikit pada bus. Ok lah, bertahan lah. Dia ruang dia besar juga. Weh, perut besar, seat pun besar. Ok, boleh tahan. Nice. Impressive. Benda menarik dekat coach yang business ni, dia ada screen tau, macam airport. Kat sini sebarik. Sedia pun terus. Okay, bang. Okay. So boleh order makanan kat sini. Ada internet. Lepas tu ada promotion yang berkaitan lah pasal hari. So dia punya meja dia. Okay. Ada boleh charge phone, laptop kat sini. USB A dengan 3 point plug. Dekat sebelah kiri ni pun ada juga. Kalau yang single seater, dia punya charger dia dekat dinding situ. Okay, tak sangka pula dapat makanan. Menu dia nasi tomato, ayam bawang mamak dengan acar jelata. So dengan air mineral. Yo, dapat earphone.
masa I kecil-kecil, kita orang naik Malaysia Airlines pada masa tu. Terus dia terkenal dengan peanuts. Dia pun naik fast food. Best lah style. Power. KTM power. Sekarang kami dah dekat, baru melepasi Ipoh nak ke Kuala Kangsar. Lepas tu dapat pula muffin. Saya dapat kopi. Dia tanya nak kopi ke nak teh. So boleh pilih lah. Hebat lah. Setakat ni suka. Ya, no? Sekejap lagi kami nak pergi jalan ke depan, nak cari kafe dia pula. Nanti kita ambil mojito kat hampa. Oh boleh kami. Okay, sekarang kami nak jalan, nak cari dia punya kafe. Okay, jom. Okay, sekarang kita di kafe ni. So dia gabung sekali dengan passengers yang lain. Nice. Kenapa dia macam tu? Sekarang dah pukul 5.45, actually 5.41. Sampai lah kami dekat Butterworth seperti mana yang telah dinyatakan dalam tiket KTM tu. Kita beritahu dah pukul berapa sampai, which is selalunya memang tepat lah pada waktunya sampai tu. Ya, sekarang ni kami tengah fikir macam mana nak ke seberang. Okay, dah sampai ke platform Butterworth. So let's go cari jalan nak ke pulau. Okay, itu sajalah kot video kali ni. Naik ETS dari KL Sentral ke Butterworth. Apa dia ni cakap apa? Sangat menarik, sangat bagus. Terima kasih Malaysia mempunyai trend seperti ni yang bagus. Good job KTM. Tapi kalau boleh kafe tu besar sikit ya. Betul. Kalau boleh ya. Feedback yang aku boleh nak bagi adalah daripada dulu lagi dah, kafe tu secoek gitu je. Carangan aku adalah kafe tu besarkan lagi, bagi betul-betul khas untuk satu gerabak saiz. Okay, jalan kot. Okay, bye. Itu jadi. Start.